Anak mengadu tak ada kawan di sekolah. Jom bantu anak macam ni. Mula-mula bantu anak belajar cara dekati orang lain. Latih dia di rumah untuk perkenalkan diri dengan ayat ringkas dan yakin. Contohnya sebut, "Hai, saya Alia." Walaupun nampak kecil, latihan ni sangat beri kesan. Lepas tu, biasakan anak dengan sikap berkongsi. Bekalkan sedikit lebihan makanan atau barang supaya dia boleh kongsi dengan kawan. Sebab daripada situlah kemesraan biasanya bermula. Seterusnya, ceritakan pengalaman kita sendiri masa zaman sekolah dulu. Macam mana kita pun pernah rasa kekok dan belajar berkawan. Bila anak dengar kisah kita, dia akan rasa lebih difahami dan yakin. Dengan sokongan dan galakan berterusan, anak insya-Allah akan jadi lebih berani, lebih tenang dan mula seronok membina persahabatan di sekolah. Dapat sesuatu, kongsikan video ini. Untuk raya nanti, jom ikut gaya klasik macam saya. Klik link di bio untuk dapatkan baju Melayu klasik, longgar dan bercorak cantik macam saya pakai.